Ada setengah orang ni, dia mengadu dengan saya, dia kata, "Ustaz, betul ke tidak pandangan orang kalau rumah orang ni kena rompak, kena curi, barang-barang dia kena ambil, contohnya hilang, terbakar, wal-iyazbillah." Bila tanya ustaz, entah dia tanya dalam TV ke radio mana, saya, ustaz dia kata, "Awak ni ada masalah ni, harta awak boleh jadi harta haram." Uish, berat spekulasi macam ni. Kecil hati saya, dia kata, dah lah hilang harta, kena tuduh pula. Berat tak berat kita? Sama juga dengan makcik-makcik kalau pergi Mekah. Sebab tu makcik dia tak berani. Kalau sampai Madinah tak cukup 40 waktu, dia tak akan cerita dengan orang. Dia demam pun dia pergi juga. Kalau tak pergi pun dia cakap dia pergi juga. Sebab kalau tak cukup 40 salat di Madinah, nanti balik orang kampung kata, "Awak ni pergi duit tak halal tu, sebab tu tak cukup waktu." Oh, takut dia. Saya jenuh ceramah ni nak cerita, makcik kalau demam jangan pergi. Bahaya, panas di Arab, kadang-kadang panas teruk, atau musim sejuk, sejuknya berat. Tak boleh ustaz, kena pergi juga, nanti orang tanya, nanti tak cukup 40 kan masalah. Saya kata, apa problem masalahnya? Oh, macam-macam dia kata di kampung. Orang tuduh dia tak cukup 40 ni, maknanya awak ni adalah duit awak ni tak cukup. Berat. Ini spekulasi, jangan buat tuduhan. Kita boleh katakan bencana alam yang menimpa ini adalah merupakan ujian Allah Ta'ala. Ada orang tak baik, ada orang baik. Bukan semua jahat, tapi yang jahat itu memang bala ke atas mereka. Yang baik itu Allah Ta'ala akan bangkit mereka nanti dalam keadaan mengikut kadar iman dan niat mereka. Sebagaimana dalam hadis tentera yang nak pergi serang Mekah. Jadi dia pergi serentak berjalan ramai-ramai, tiba-tiba bumi telan semua sekali. Bumi sedut masuk. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ada orang baik dalam tu." Nabi kata, yang baik itu Allah Ta'ala akan bangkitkan mengikut niat dia. Jangan duk kira, jangan buat spekulasi.